untuk membolehkan mereka memperolehi pekerjaan tersebut. Maka majikan pada hari ini melihat satu konsep yang kita panggil beyond the academic file. Sejak akhir-akhir ini ada segelintir dalam kalangan masyarakat kita yang menyatakan bahawa kegagalan dalam kalangan graduan-graduan kita yang keluar daripada Universiti Malaysia sama ada awam ataupun swasta tidak memperolehi pekerjaan adalah disebabkan kualiti pendidikan kita tidak berada di tahap yang sepatutnya. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita betulkan. Sebenarnya hubungan di antara sijil-sijil yang dikeluarkan oleh universiti kita, awam ataupun swasta, dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan merupakan suatu perkara yang perlu kita fahami dengan begitu jelas dan juga terperinci. Pada hari ini kita bercakap pada tahun 2026. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekitar lebih kurang 20 tahun ke belakang, kaedah untuk kita memperoleh pekerjaan amat mudah. Ketika itu sekiranya kita mempunyai kelayakan akademik, sama ada di peringkat diploma, ijazah, master dan sebagainya, dan kita mempunyai kelayakan sedemikian, insya-Allah keberangkalian untuk kita memiliki mendapatkan pekerjaan terlalu tinggi dan amat tinggi. Tapi hari ini pada tahun 2026, senario sudah berubah. Majikan pada hari ini bukan hanya melihat terhadap kelayakan akademik semata-mata. Kepada majikan pada hari ini, kelayakan akademik, kualiti pendidikan yang diakhirkan melalui kelayakan akademik sama ada peringkat sijil, diploma ataupun seterusnya merupakan satu prasyarat untuk mereka dipanggil untuk temuduga mana-mana jawatan yang mereka mohon. Tetapi untuk membolehkan mereka memperolehi pekerjaan tersebut, maka majikan pada hari ini melihat satu konsep yang kita panggil beyond the academic file. Maksudnya perkara-perkara yang melebihi daripada akademik. Kerana pada hari ini secara umumnya majoriti daripada rakyat Malaysia sudah pun mempunyai kelayakan akademik yang baik berdasarkan sijil-sijil yang mereka peroleh. Tapi yang membezakan di antara calon A, calon B, kandidat 1, kandidat 2 dan sebagainya adalah kemahiran-kemahiran tambahan yang mereka perlu miliki. Justru kalau kita lihat apa yang seringkali disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Negara, Datuk Seri Zamri, dan juga pihak KPT, JPT dan MQA seringkali menyatakan bahawa pelajar-pelajar pada hari ini perlu memastikan mereka mempunyai nilai tambah selain daripada mempunyai kualiti pendidikan tinggi yang baik. Di antara nilai-nilai tambah yang perlu mereka miliki adalah seperti kemampuan menguasai pelbagai bahasa, kekuatan emosi, punya sifat kepimpinan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Justru untuk menyahut seruan tersebut, MQA telah pun mengeluarkan Malaysian Quality Framework 2.0 di mana kita menggalakkan semua universiti memasukkan elemen nilai dalam pembelajaran dalam program mereka. Kerana kita tahu bahawa market pada hari ini, majikan pada hari ini bukan hanya melihat kepada kualiti pendidikan semata-mata, tapi apa yang lagi penting pada mereka adalah nilai tambah. Justru itu sebab pada hari ini kita menyarankan, kita menggalakkan even program-program TVET juga mempunyai keberangkalian yang juga tinggi untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka. Dan jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana, yang pertama, pastikan anda mendapat keputusan akademik yang baik. Dan berdasarkan kepada penjelasan video kita yang lepas, kualiti pendidikan tinggi negara kita tidak perlu dipertikaikan kerana sudah pun mendapat recognition. Cuma para pelajar perlu menambahkan kemahiran tambahan. Di antara yang paling mudah, pastikan anda boleh menguasai 3, 4, 5 bahasa. Di antaranya anda memiliki kemahiran teamwork, kepimpinan dan sebagainya. Sekiranya anda memiliki kemahiran ini, pastinya setiap pekerjaan yang anda dipanggil untuk temuduga, insya-Allah anda mampu untuk mendapatkannya. Membandingkan diri kita dengan calon lain hanya berdasarkan kepada kelayakan akademik sudah tidak memadai kerana kita bercakap pada tahun 2026, bukan tahun 1947.